belajar dengan gembira bersama Cikgu Yasmin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, bertemu kembali kita dalam CY Podcast. Kali ini kita akan membincangkan tentang satu pendekatan yang digariskan dalam kurikulum Prasekolah 2026, iaitu pendekatan projek. Apa itu pendekatan projek? Pernah tak anda yang sedang mendengar ni perhatikan kanak-kanak yang sedang leka bermain? Mereka ni macam span kan? Menyerap je segala benda. Betul. Mereka nampak macam, cuma berseronok, berguling di lantai, main blok tu semua. Tapi sebenarnya ada proses kognitif yang sangat luar biasa sedang berlaku. Jadi misi penerokaan kita hari ini adalah untuk rungkai rahsia. Macam mana kanak-kanak prasekolah ni boleh belajar sesuatu yang kompleks melalui cara yang nampak sangat ringkas. Untuk mula, saya rasa saya patut bagi gambaran asas dulu. Pendekatan projek ni, ia sebenarnya satu anjakan yang sangat besar dalam cara kita melihat pendidikan awal. Bukan lagi gaya lama tu ke? Ya, bukan lagi gaya kanak-kanak kena duduk diam-diam kat kerusi dan terima maklumat secara pasif dari guru. Yang mana kita tahu, memang agak mustahil lah untuk kanak-kanak umur macam ni nak duduk diam kan? Memang pun. 5 minit je dah lari sana-sini. Tepat sekali. Jadi pendekatan ini membenarkan mereka mendalami topik-topik dunia sebenar yang mereka sendiri pilih. Ia strategi yang jadikan pengalaman belajar tu responsif dengan apa yang secara semula jadi, mencetuskan rasa ingin tahu mereka. Kita ubah dari hafal fakta kepada penyiasatan aktif. Bila anda sebut dunia sebenar tu, saya terfikir tentang apa yang mereka lalui setiap hari. Sebab kanak-kanak ni, dunia mereka tak sebesar mana pun. Ia berkisar tentang benda kat depan mata mereka je. Komuniti setempat mereka, keluarga mereka. Jadi kita nak ambil benda-benda harian ni dan jadikan ia subjek utama, kan? Betul. Benda yang mereka boleh kaitkan secara langsung. Kalau sebelum ni orang selalu guna analogi kanta pembesar, bagi saya, ia lebih dari itu. Ia seolah-olah kita melatih diorang ni jadi penyiasat forensik cilik. Wow, penyiasat forensik cilik. Saya suka istilah tu. Kan? Sebab mereka tak nampak semut tu sebagai serangga biasa lagi. Tapi ia jadi satu misteri komuniti yang perlu dibongkar. Tapi soalan saya untuk anda, macam mana sekadar tengok kucing atau tengok jontolak tu boleh memacu pembelajaran mendalam? Bukankah ia cuma pemerhatian biasa? Di sinilah relevannya analogi penyiasat forensik anda tadi. Sebab penyiasat tak sekadar melihat. Mereka cari corak, mereka menyoal keadaan sekeliling. Bila kanak-kanak fokus pada benda yang dekat dengan jiwa dorang, contohnya, lori sampah yang lalu depan rumah tu, otak mereka sedang giat bina laluan saraf baru. Jadi ada proses biologi yang berlaku kat situ? Ya, rasa ingin tahu yang tulen ni merembeskan dopamin, bahan kimia yang buat mereka rasa, seronok dan sangat bermotivasi. Dan bila mereka bermotivasi, langkah pertama yang dorang buat adalah berlari terus ke arah kawan-kawan dorang. Dorang akan mula bercerita dengan sangat teruja, macam, tadi aku nampak lori tu angkat tong hijau yang besar gila. Tepat. Dan di situlah perbualan tu bermula. Mereka akan mula membandingkan pengalaman. Kawan dia mungkin akan cakap, lori kat rumah aku warna oreng lah. Atau dia yang tanya, kenapa lori tu bau busuk sangat? Betul. Dan interaksi semula jadi inilah yang memulakan sebuah projek tu. Ia tak bermula dari muka surat buku teks. Ia bermula dari persoalan yang dikongsi bersama. Tapi kejap, saya cuba letakkan diri saya dalam kasut pendengar kita ni yang mungkin sedikit skeptikal. Adakah sekadar bersembang tentang lori sampah atau tengok kucing di taman tu dikira sebagai pembelajaran akademik? Saya faham kerisauan tu. Nampak macam sembang kosong. Yelah, sebab kalau kita orang dewasa ni tengok kucing, kita perhati sekejap, lepas tu jalan je. Macam mana minda penyiasat forensik kanak-kanak ni menukar pemerhatian haiwan di taman tu kepada sesuatu yang memacu pembelajaran intelektual yang sebenar? Itulah majisnya bila pendekatan projek ni digunakan dengan betul. Memang pemerhatian awal tu hanyalah titik permulaan. Kalau dibiarkan tanpa bimbingan, ia akan jadi sekadar memori yang berlalu pergi je. Maksudnya kena ada campur tangan sikit lah. Ya, pemerhatian ni ditangkap dan dikembangkan. Kita atau cikgu di sekolah rangsang mereka supaya tak berhenti pada kenyataan ini kucing. Proses ini ajar mereka pecahkan satu pemerhatian tu kepada rantaian soalan. Macam nak cari punca sebenar lah ni. Betul, dorang akan mula tanya, kenapa kucing ni ada misai panjang? Kenapa dia takut air tapi bila kita bagi ikan, ikan tu datang dari air? Menarik. Mereka mula cari logik
dan hubungan sebab akibat. Tepat sekali. Dari persoalan tu, mungkin mereka terfikir nak buat rumah perlindungan untuk kucing jalanan yang diorang jumpa tu. Sekarang, cuba bayangkan proses mental yang sedang berlaku. Nak bina rumah kucing tu, diorang kena fikir saiz pintu. Kalau kucing tu gemuk, pintu tu muat ke tak kan? Ya. Lepas tu, bahan apa nak guna supaya kotak tu tak basah bila hujan. Jadi, penyiasatan forensik diorang menjadi sangat aktif. Mereka belajar fizik, matematik asas dan penyelesaian masalah. Tanpa diorang sedar pun yang diorang tengah belajar benda tu. Jadi, bila kita dah faham apa yang diorang kaji, iaitu misteri dunia harian diorang ni, kita perlu bincang tentang siapa sebenarnya yang pegang steering dalam kelas. Elemen berpusatkan kanak-kanak. Ya, child-centered. Dari pembacaan tentang pendekatan ni, merekalah yang sebenarnya mengemudi kapal pembelajaran ni kan. Minat dorang, soalan dorang yang akan tentukan ke mana arah projek tu. Kalau saya boleh buat satu lagi perbandingan, ia ubah dorang dari pelakon tambahan yang cuma baca skrip yang cikgu tulis kepada pengarah filem mereka sendiri. Analogi pengarah filem tu sangat kena. Sebab seorang pengarah filem, dia bukan setakat ada kuasa arahkan orang, tapi dia ada rasa pemilikan. Rasa ownership tu kuat lah. Ya, sangat kuat terhadap hasil kerjanya. Dari sudut psikologi kanak-kanak, perbezaan antara belajar sebab cikgu suruh dengan belajar sebab nak cari jawapan sendiri, ia satu jurang yang sangat besar. Maksudnya tahap fokus dorang berbeza. Sangat berbeza. Bila idea diorang diangkat sebagai tema projek untuk beberapa minggu, mesej tersirat yang kita sedang hantar kepada minda bawah sedar mereka ialah, suara saya penting, idea saya ada nilai. Dan itu secara automatik membina keyakinan diri yang sangat tinggi lah kan? Betul. Keyakinan diri yang tulen atau motivasi intrinsik ni, kita tak boleh ajar melalui arahan kat papan hitam. Ia sama macam kesan IKEA dalam dunia dewasa kita. Kesan IKEA? Macam mana tu? Macam ni, kita biasanya lebih sayangkan perabot yang kita pasang sendiri berbanding perabot mahal yang kita beli dah siap. Walaupun ratus ringgit sikit, kita rasa bangga sebab kita buat sendiri. Oh, saya faham sangat perasaan tu. Kadang-kadang ada skru lebih pun kita buat tak tahu je, janji dia berdiri. Ya, begitulah juga dengan kanak-kanak. Bila projek tu adalah hasil cetusan idea dan titik peluh dorang sendiri, kebanggaan tu memotivasikan dorang untuk berani cuba benda yang lebih susah nanti. Dorang tak takut buat silap sebab itu projek dorang. Sangat menarik. Jadi, cuba kita bawa konsep ni ke dalam kelas untuk pendengar kita nampak lebih jelas. Kita dah ada sekumpulan pengarah filem cilik ni yang penuh motivasi dan mereka sedang siasat misteri forensik mereka. Tapi secara praktikalnya, apa sebenarnya bentuk fizikal yang diorang hasilkan? Dalam pendekatan projek ni, banyak aktiviti adalah berbentuk hands-on atau amali. Contohnya macam bina model empangan air atau bandar dari bahan kitar semula ke? Belajaran tu tak berlaku dalam kotak-kotak berasingan. Maksud anda, diorang tak berhenti main untuk belajar mengira? Betul, budak-budak ni tak tekan butang berhenti untuk buat subjek matematik, lepas tu baru mula subjek sosial. Semasa mereka ukur, potong cardboard tu dan warnakan bangunan, kemahiran intelektual, akademik dan sosial semuanya berjalan sekali jalan. Okey, kat sini saya rasa saya perlu jadi peguam bela sikit untuk pihak yang mungkin masih risau. Cuba bayangkan, mak ayah tengok anak balik sekolah dengan baju comot penuh cat. Lepas tu bila tanya, hari ni belajar apa kat sekolah? Anak jawab, hari ni buat bandar guna kotak. Memang boleh buat mak ayah berpeluh dengar tu. Kan? Sejujurnya, ia kedengaran macam waktu bermain sepanjang hari. Jadi, dari segi standard akademik tu sendiri, adakah ia benar-benar cukup kukuh? Bolehkah proses buat bandar kotak ni bagi input pendidikan yang sama macam buat latihan atas kertas? Itu kerisauan yang sangat wajar dari ibu bapa. Memang nampak macam main. Tapi mari kita rungkai apa yang berlaku dalam litak otak dorang masa dorang tengah main kotak tu. Kita mula dengan kemahiran sosial dulu. Bayangkan sekumpulan 5 orang budak prasekolah, tapi cuma ada 1 botol gam dan 10 kotak. Dah nampak dah. Mesti ada yang berebut gam tu. Dan mesti ada seorang yang tiba-tiba nak jadi bos arahkan semua orang kan? Memang selalu jadi. Dan kat situlah letaknya pembelajaran sosial arah tinggi. Dorang terpaksa belajar berunding. Macam, okey, tak apa, awak sapu gam, saya tolong pegang ke kotak ni. Dorang belajar tolak ansur tanpa disuruh.
Betul. Dorang juga kena belajar kawal emosi bila kawan tak nak dengar idea dorang. Ini mengasah kemahiran fungsi eksekutif, iaitu kebolehan otak nak kawal dorongan diri. Lepas tu kita masuk bahagian intelektual. Bila dorang susun 5 kotak tu ke atas dan tiba-tiba bangunan tu runtuh. Dorang sedang berdepan dengan hukum graviti dunia nyata. Ya, diorang kena fikir, kenapa tumbang ni? Oh, mungkin kotak kat bawah ni tapak dia tak cukup besar. Jadi secara tak langsung mereka buat hipotesis dan terus uji hipotesis tu serta-merta. Tepat. Dan yang ketiga, ini yang selalu merisaukan ibu bapa. Bab akademik, macam mana dorang belajar bahasa dan matematik. Semasa dorang cuba selesaikan masalah kotak tumbang tu, cikgu akan masuk campur secara halus. Cikgu tak betulkan terus tapi beri panduan. Ya, cikgu mungkin akan menyampuk. Cuba kita kira ada berapa kotak kat tingkat bawah ni dan berapa ke atas. Jadi dorang mula mengira secara fizikal. Dorang belajar tentang saiz spatial. Kosakata dorang pun bertambah lah kan? Betul. Dorang belajar perkataan baru macam keseimbangan, tapak, structure dan perkataan ni dorang akan guna semula masa buat pembentangan projek di akhir minggu nanti. Bila anda terangkan macam tu, ia betul-betul ubah cara saya pandang konsep bermain. Bermain untuk kanak-kanak prasekolah ni sebenarnya adalah kerja keras. Ia kerja hakiki dorang. Sangat tepat. Ia bukan sekadar buang masa. Tapi ini bawa saya kepada satu lagi elemen penting. Kalau kanak-kanak ni yang jadi pengarah filem dan pandu projek ni, kat mana pula letaknya peranan guru dan ibu bapa? Maksud saya, kalau kita bagi kebebasan mutlak dekat budak umur 5-6 tahun ni, bengkel kotak tu boleh jadi kawasan rusuhan dalam masa 5 minit je. Oh, memang berterabuhlah jawabnya kalau tak ada struktur. Di sinilah letaknya kepakaran seorang guru. Peranan mereka sangat berlapis. Macam perancah atau scaffolding yang menyokong bangunan yang tengah dibina tu. Mereka bukan setakat duduk kat tepi dan tengok je lah. Langsung tidak. Mula-mula, cikgu kena ada mata helang. Dorang yang akan perhati minat kanak-kanak tu dan kenal pasti topik mana yang ada potensi untuk dikembangkan. Lepas tu, cikgu yang merancang, skop, letakkan garis masa dan pastikan bahan-bahan mencukupi. Cikgu lah penerbit filem tu nampaknya. Ya, dan masa projek tu berjalan, guru nilai perkembangan kognitif setiap murid dan lemparkan soalan-soalan provokatif untuk bagi dorang fikir lebih mendalam. Untuk bantu pendengar visualisasikan ekosistem sokongan ni, saya terfikir tentang analogi masa kita main bowling. Anda biasa main bowling kan? Ya, boleh tahan lah. Bila kanak-kanak yang main bowling, kita biasanya akan naikkan pagar keselamatan atau guardrails kat kiri dan kanan lorong tu kan? Ya, supaya bola tak masuk longkang awal-awal. Betul. Kanak-kanak tu sendirilah yang kena pegang bola bowling tu. Dorang yang melangkah ke depan dan gunakan tenaga dorang untuk membaling. Dorang rasa sendiri beban bola tu. Tapi, cikgu dan ibu bapa adalah pagar kat kiri dan kanan tu. Kita pandu bola tu supaya tak masuk ke dalam longkang yang boleh buat dorang kecewa melampau. Kita pantul balik bola tu masuk ke laluan. Ya, kita bimbing dorang secara tersembunyi ke arah pin bowling tu tanpa kita rampas bola tu dan balingkan untuk dorang. Analogi yang sangat cemerlang. Dan bercakap pasal pagar keselamatan ni, peranan ibu bapa sebenarnya tak patut berhenti kat pagar sekolah je. Ia kena sambung terus bawa ke rumah. Maksudnya kerjasama dari rumah lah ni? Ya, penglibatan ibu bapa adalah rahsia besar kejayaan pendekatan ini. Bila ibu bapa tahu anak dorang tengah buat projek empangan atau lori sampah, perbualan kat meja makan tu dah tak sama lagi. Selalu kita tanya, hari ni belajar apa kat sekolah? Lepas tu anak akan jawab, tak ada apa-apa. Atau main je, memang susah betul nak suruh dorang cerita. Tapi dengan pendekatan projek ni, ibu bapa boleh tanya soalan yang sangat spesifik. Macam, macam mana projek buat empangan kotak tu hari ni? Air tumpah lagi tak? Kawan-kawan tampal lubang tu guna apa? Soalan tu terus buka pintu perbualan. Betul. Perbualan macam ni yang memanjangkan lorong bowling anda tadi tu. Ia lapatkan hubungan rumah dan sekolah dan tunjukkan pada anak-anak yang orang dewasa ni peduli tentang kerja diorang. Bercakap tentang soalan ni kan, saya perhatikan ada satu fasa di hujung projek ni yang sangat ditekankan untuk cikgu buat, iaitu fasa refleksi. Bagi saya, dorang dah bertungkus lumus buat model kotak tu, dah cukup memerah otak. Sejauh mana pentingnya fasa duduk dan berfikir semula ni berbanding dengan pengalaman amali tu sendiri?
Saya berani katakan refleksi inilah kunci utama yang menukar pengalaman tu kepada memori jangka panjang. Anda boleh bina bangunan tinggi-tinggi, sangat seronok. Tapi kalau tak ada masa untuk berfikir kembali, pengalaman tu mungkin cuma akan kekal sebagai kenangan main-main yang seronok je. Ia hilang macam tu je lah nanti. Ya, refleksi inilah yang mengunci pengalaman tu dan tukar jadi kefahaman kognitif. Jadi apa sebenarnya yang berlaku dalam otak dorang masa refleksi ni? Dorang sedar ke tentang konsep yang dorang tengah belajar tu? Pada tahap umur dorang, bila cikgu panggil, duduk dalam bulatan dan tanya, okey, apa bahagian paling susah masa kita nak dirikan bangunan ni tadi? Atau kalau esok kita nak buat tinggi lagi, apa yang kita kena ubah? Soalan yang memaksa dorang nilai balik tindakan dorang. Betul. Kanak-kanak ni dipaksa untuk susun semula pemikiran dorang. Dorang kena proses memori masa kotak tu runtuh dan cari perkataan yang sesuai untuk ceritakan balik kegagalan tu. Dari sudut neuroscience, proses memanggil semula ingatan ni, menilainya dan sebut secara lisan, inilah yang menyimen maklumat ke dalam struktur otak dorang. Wah, kemahiran pemikiran kritis yang sebenar. Ya, di situlah terletaknya nilai yang paling berharga. Luar biasa betul bila dengar semua ni. Jadi, penerokaan kita ni dah pun melengkapkan keseluruhan kitaran. Bermula dari dorang pakai topi penyiasat forensik yang perhatikan benda pelik dengan rasa ingin tahu. Lepas tu, dorang ambil watak pengarah filem yang susun plot cerita. Kemudian dorang mula bertukang pula. Betul, proses binaan fizikal tu yang kuatkan kemahiran sosial dan kebolehan intelek dorang. Dan diakhiri dengan, di bawah jagaan pagar keselamatan ibu bapa dan guru, dorang duduk bersama dan refleksi tentang keseluruhan pengalaman tu. Rumusan yang sempurna. Kesimpulannya, dengan pendekatan projek ini dalam kurikulum awal kanak-kanak menjelang 2026, kita bukan sekadar nak sumbat fakta dalam kepala dorang. Kita sebenarnya sedang bangunkan cara seorang manusia mentafsir dunia ni. Perkembangan yang holistik kan? Betul. Kognitif yang tajam, emosi yang stabil dan empati sosial. Kita tak sekadar ajar mengeja dan mengira, tapi kita tengah pasang perisian sistem operasi atau OS yang kukuh untuk masa depan dorang. Supaya bila dorang besar, dorang tak tunggu orang suapkan jawapan, tapi dorang tahu macam mana nak cari dan bina penyelesaian tu sendiri. Ya, satu evolusi yang sangat menyegarkan tentang macam mana kita patut hargai potensi otak manusia ni, walaupun seawal umur 5 tahun. Sebelum kita tamatkan perbualan mendalam kita hari ini, untuk anda yang sedang mendengar, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan untuk difikirkan bersama. Silakan. Cuma kita bayangkan macam ni. Jika kita bagi kebebasan kepada budak prasekolah untuk memilih, merancang dan selesaikan masalah secara bebas dan itu terbukti melonjakkan keyakinan dan pemikiran dorang ke tahap luar biasa, apa agaknya akan berlaku kalau kita aplikasi tahap kebebasan dan rasa ownership yang sama dalam dunia pekerjaan kita sebagai orang dewasa sekarang ni? Satu soalan yang berat tu. Kan, adakah kita kat pejabat ni cuma terkongkong baca skrip yang bos siapkan, sedangkan kita patutnya jadi pengarah filem untuk karya kita sendiri? Mungkinkah dah tiba masanya untuk kita juga hidupkan balik rasa ingin tahu seorang penyiasat forensik terhadap rutin harian kita? Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami menyelami topik yang sangat mendalam ini. Teruskan perhatikan dunia di sekeliling anda dan jangan pernah berhenti bertanya, kenapa? Assalamualaikum.